Hilang suasana meriah kan, itu keluar kepala kan. Aduh, bucunya sedap sekali. Itu tak penting geng. Yang paling penting kepala jeduk. Boy je nak kelekan semua barang dekat Hafiz Enterprise untuk ujung minggu ni. Tak tahu nak macam mana, tak harga terus ke ataupun korang datang, korang beat ke macam dulu. Dulu beat best ramai. Ronok. Beat malam. Beat malam kan. Cuba saja Boyjan. So macam ni. Sebab barang dekat Hafiz Enterprise ni Boyjan tak akan bawa ke gudang lah. So banyak juga. Not bad jugalah barang tu. Sebab kan nak masuk model baru. Ni adalah lagi dalam 3 kontena, 4 kontena. Kalau termasuk sofa besar dalam 4-5 kontena. Ada jugalah barang-barang dalam kotak ni. Ni semua Boyjan nak keluarkan je lah. Nak masuk model baru. Nak renovation. Tengah renovation. Cuma nak masuk model baru. Macam ni. Cuba saja Boyjan nak buat macam mana. Boyjan tampal terus ke. Dia bukan lelong tau. Sebab barang-barang cantik. Bukan barang-barang Crystal Reject yang biasa Boyjan buat lelong. Bukan. Mungkin macam mana, mungkin turunkan sikit. Ataupun korang nak beat. Tapi yang pasti banyak barang yang Boyjan nak bawah 2,000 lah. Yang penting pastinya nak sambil kongsi-kongsi nak raya ni kan. Ya betul, ada yang mampu, ada yang teringin nak pakai. Tapi kalau boleh nak yang bawah 2,000, kemampuan Prabu Jati kan. Tengoklah. Sebab ni last lah untuk masuk barang-barang yang macam ni. Ada nanti dekat HC, cuma model banyak model lain lah. Kualiti lain, kilang lain. Cuma korang saja Boyjan macam mana ceritanya. Ni lawa juga ni 321, meja bulat ni pun lawa juga. Net ni. Ini. Tapi yang pasti kalau barang-barang kecil ni memang RM10, RM20 gitu je lah. Ini memang murah-murah lah kalau macam ni. Tengoklah bergantung. Sofa tu pun target nak bawah 3,000. Full set tu nak bawah 3,000 je. Ujung minggu ni lah. Ujung minggu sudah pasti. Nanti Boyjan update. Berarti ujung minggu ni. Ujung minggu ni mungkin Boyjan buat malam kot. Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad lah geng. Okay? Sabtu malam Ahad. Lama sebab dulu kat Hafiz Enterprise ni memang Boyjan banyak buat malam. Ni suasana Hafiz Enterprise malam. Boyjan suka lah suasana malam dekat sini. Dulu kan penuh barang. So jumpa korang malam minggu ni. Malam minggu dekat Hafiz Enterprise. Dia tu ada abang dari JB. Tu Sol. Ni Sol juga. Ni repeated. Ada tu Sol dekat gudang. Ni Sol pula dekat Hafiz Enterprise. Dekat belakang tu geng masih banyak juga barang tu Boyjan nak keluarkan tu. Ada banyak lagi barang. Jumpa malam hujung minggu geng. Tak kisah. Boyjan target tak ramai lah. Sebab Boyjan tak ada war-warkan atau buat live ke war-warkan, tak ada. So kepada yang tengok live Boyjan ni je lah. Kepada geng-geng dan follower Boyjan. InsyaAllah. So Boyjan nak pastikan kalau boleh setiap orang dapat barang. Sebab tu Boyjan dah tak terlalu bagi tahu pumpang-pumpang sangat. So atas pun ada barang. Jumpa korang malam hujung minggu ni, okay? Sebab kalau waktu siang tu Boyjan dekat gudang. Okay, kita jumpa malam. Paling pasti ini pun aku nak bawah 2,000. Tapi kalau yang datang semua jenis happy-happy, korang tahu perangai Boyjan kan? Tengoknya nanti macam mana. Kadang-kadang korang tengok sendiri kalau Boyjan tengah happy, acak-acik yang datang sangat happy, belanja je lah.